Kecoh lah isu 2021 nak dibangkitkan balik. Kononnya kerajaan hari ini telah membocorkan data maklumat peribadi termasuklah IC apa semua ni kan. Okey, apa yang berlaku sebenarnya? Isu yang viral ni yang telah didedahkan oleh bodoh mana entah ni, dia bawa isu yang telah dibangkitkan pada tahun 2021 dan juga 2022. Dan ini juga telah dijawab oleh JPN sendiri bahawa pembocoran maklumat ini melibatkan agensi luar, bukan melibatkan kerajaan negara kita. Dan aku tanya korang lah, pada tahun 2021, ada satu apps yang dipanggil sebagai MySejahtera yang dikendalikan oleh agensi luar, bukan dalam negara. Aku tanya korang, make sense tak kalau aku kata bahawa MySejahtera ialah antara punca kebocoran data tu berlaku pada tahun 2021, 2022. Hanya bertanya lah, masuk akal tak kalau aku tanya macam tu? Assalamualaikum.